Mengapa pencarian spiritual anda sebenarnya menghalang anda daripada mencapai kesedaran? Selama ini anda mungkin diberitahu bahawa pencerahan atau kebangkitan adalah satu destinasi, satu puncak gunung yang perlu didaki melalui amalan, meditasi dan usaha yang gigih. Anda diajar untuk menjadi lebih baik, lebih suci, lebih sedar. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahawa keseluruhan naratif ini adalah satu ilusi yang direka untuk membuat anda terus mencari sesuatu yang anda sudah miliki? Kisah tentang perjalanan ini, tentang menjadi seseorang yang tercerahkan, adalah perangkap terbesar yang menghalang anda daripada menyedari hakikat sebenar diri anda. Perbuatan mencari itu sendiri mengukuhkan idea palsu bahawa anda terpisah daripada apa yang anda cari. Anda tidak akan pernah sampai kerana anda sudah pun berada di sana. Video ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk membantu anda mengingati semula siapa diri anda yang sebenar. Kita akan membongkar mitos pencarian ini dan mendedahkan satu kebenaran yang radikal. Anda bukanlah insan yang sedang dalam perjalanan. Anda adalah kewujudan itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang insan. Mari kita ubah perspektif ini secara total. Anda bukan satu entiti kecil yang hidup di dalam alam semesta. Anda adalah kesedaran itu sendiri. Fikirkan sejenak. Satu-satunya perkara yang anda boleh pastikan dengan 100% keyakinan adalah bahawa anda sedar. Anda tahu anda wujud. Saya sedar. Inilah satu-satunya kebenaran yang tidak dapat disangkal. Segala-galanya yang lain, dunia di luar, badan anda, fikiran anda, emosi anda, semuanya muncul di dalam medan kesedaran anda. Ia adalah seperti mimpi. Di dalam mimpi, seluruh dunia mimpi, watak-watak di dalamnya dan watak anda sendiri, semuanya dicipta daripada bahan yang sama, iaitu minda si pemimpi. Begitu juga dalam keadaan jaga, seluruh realiti yang anda alami adalah unjuran di dalam kesedaran yang tidak terbatas, iaitu diri anda yang sebenar. Ajaran kuno Vedanta menyebutnya sebagai Brahman, satu-satunya realiti. Anda bukan berada di dalam kewujudan. Anda adalah kewujudan itu sendiri. Apabila anda benar-benar memahami ini, bukan sebagai satu konsep intelek, tetapi sebagai satu realisasi yang dirasai, keseluruhan permainan hidup berubah. Pencarian itu berakhir kerana pencari itu sendiri didapati tidak pernah wujud secara berasingan daripada apa yang dicarinya. Jadi, mengapa kita tidak merasai kebenaran ini setiap saat? Mengapa kita berasa terhad, terpisah dan tidak lengkap? Jawapannya terletak pada identiti palsu yang kita pegang. Kita telah dikondisikan sejak lahir untuk percaya bahawa kita adalah watak dalam cerita ini. Si A, si B dengan sejarah, personaliti dan had-had tertentu. Menurut neuroscience, 95% daripada kehidupan kita dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah satu program yang berjalan secara automatik. Dibentuk oleh pengalaman lalu, kepercayaan yang diwarisi dan emosi yang terpendam. Program ini sentiasa memberitahu anda adalah orang ini. Anda perlu berjuang. Anda perlu mencari kebahagiaan. Anda tidak cukup baik. Identiti ini atau ego adalah seperti satu set cermin mata berwarna yang anda pakai sepanjang masa menapis persepsi anda terhadap realiti. Anda tidak melihat realiti sebagaimana adanya. Anda melihat realiti melalui lensa program separa sedar anda. Inilah sebabnya mengapa anda terus-menerus mencipta semula corak kehidupan yang sama. Anda cuba mengubah dunia di luar tanpa menyedari bahawa punca sebenar adalah program di dalam. Usaha untuk mencapai pencerahan dari sudut pandang identiti ini adalah sia-sia, kerana ia seperti watak dalam mimpi yang cuba untuk bangun. Watak itu sendiri adalah sebahagian daripada mimpi.
Bagaimana kita boleh membuat anjakan ini? Jawapannya tidak terletak pada melakukan lebih banyak, tetapi pada menyedari lebih dalam. Di sinilah sains kuantum memberikan kita satu analogi yang sangat hebat melalui kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terbatas sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian dibuat, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Fikirkan implikasinya. Tindakan memerhati itu sendiri mencipta realiti yang dialami. Anda adalah pemerhati itu. Realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal di luar sana. Ia adalah medan kuantum yang penuh dengan potensi dan kemungkinan yang tidak terhingga. Melalui fokus kesedaran anda secara berterusan memilih satu kemungkinan daripada lautan kemungkinan ini dan menjadikannya pengalaman anda. Kebanyakan orang melakukan ini secara tidak sedar. Mereka memfokuskan perhatian mereka pada kekurangan, masalah dan ketakutan yang dikendalikan oleh program separasedar mereka. Akibatnya, mereka terus-menerus meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi realiti yang sama, yang mencerminkan kepercayaan terhad mereka. Perubahan pantas berlaku apabila anda mula memilih secara sedar. Anda berhenti memerhati realiti yang anda tidak mahu, dan sebaliknya meletakkan perhatian anda pada realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah pun wujud. Mari kita mendalami lagi konsep ini. Seluruh kewujudan adalah tenaga, frekuensi dan getaran. Setiap kemungkinan, setiap versi realiti yang boleh anda bayangkan sudah pun wujud sebagai satu corak frekuensi yang spesifik dalam medan kuantum. Terdapat versi anda yang sihat, versi anda yang melimpah ruah, versi anda yang hidup dalam kegembiraan. Semuanya wujud serentak di sini dan sekarang. Anda tidak perlu menciptanya dari kosong. Anda hanya perlu menala diri anda kepada frekuensi realiti yang anda ingin alami. Bagaimana? Melalui keadaan dalaman anda. Perasaan dan kepercayaan anda mengeluarkan satu tanda tangan elektromagnet yang bergetar pada frekuensi tertentu. Apabila frekuensi dalaman anda sepadan dengan frekuensi realiti yang diinginkan, ia menjadi pengalaman anda. Ini adalah hukum resonance. Sekarang fahami peranan keinginan. Keinginan bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah satu isyarat daripada diri anda yang lebih tinggi daripada kesedaran tak terbatas itu sendiri, yang memberitahu anda, hey, versi realiti ini tersedia untuk anda. Ia adalah satu jemputan untuk anda mengubah frekuensi anda. Kesilapan besar yang kita lakukan ialah melihat keinginan sebagai sesuatu yang perlu dicapai pada masa hadapan. Konsep masa linear, iaitu masa lalu, kini dan masa depan, adalah satu konstruk minda. Dalam medan kuantum, semuanya wujud serentak dalam masa kini yang abadi. Apabila anda berkata, saya akan menjadi kaya, anda mengukuhkan frekuensi ketiadaan kekayaan pada masa kini. Anjakan sebenar berlaku apabila anda mengubah kenyataan anda kepada saya adalah kaya. Anda merasai perasaan itu sekarang, walaupun dunia 3D belum menunjukkannya. Anda mesti menjadi apa yang anda mahu tarik, bukan menarik apa yang anda mahu jadi. Jadi, bagaimana anda mengamalkan ini dalam kehidupan seharian? Kuncinya ialah berhenti berjuang dan mula membenarkan. Hentikan semua teknik manifestasi yang datang dari tempat kekurangan. Berhenti bermati-matian melakukan afirmasi atau visualisasi dengan harapan ia akan mengubah sesuatu di luar. Sebaliknya, jadikan ini amalan utama anda. Menyedari kesedaran itu sendiri. Di sebalik riuh rendah fikiran, di sebalik pasang surut emosi, ada satu kehadiran yang senyap, tenang dan tidak berubah. Itulah anda yang sebenar. Sepanjang hari, latih diri anda untuk mengalihkan identiti. Apabila anda merasa marah,
Jangan berkata, saya marah. Sebaliknya, perhatikan kesedaran sedang menyedari perasaan marah yang muncul. Apabila anda risau tentang masa depan, perhatikan kesedaran sedang menyedari pemikiran kerisauan. Anjakan halus ini sangat berkuasa. Ia memutuskan ikatan identifikasi anda dengan watak dan mengembalikan anda ke tempat duduk pengarah, iaitu kesedaran itu sendiri. Cuba sekarang, ambil masa sejenak. Pejamkan mata anda, perhatikan nafas anda, perhatikan fikiran yang datang dan pergi. Sekarang, tanyakan pada diri anda, siapakah yang sedang menyedari semua ini? Jangan cari jawapan dengan minda. Hanya rasakan kehadiran yang memerhati di latar belakang. Itulah pintu masuk kepada kuasa sebenar anda. Dari ruang inilah anda tidak lagi menarik, tetapi memilih. Anda memilih versi realiti yang anda ingin alami dengan hanya menerimanya sebagai kebenaran anda sekarang. Sudah tentu minda akan memberontak. Ego anda, program separa sedar anda, tidak akan melepaskan kawalan dengan mudah. Apabila anda mula mengamalkan keadaan baru ini, minda akan membentangkan segala bukti dari masa lalu anda untuk meyakinkan anda bahawa ia tidak berkesan. Ia akan berkata, lihat akaun bank anda tidak kaya. Lihat keadaan kesihatan anda tidak sihat. Ini adalah saat yang paling kritikal. Di sinilah kebanyakan orang menyerah dan kembali kepada corak lama. Anda mesti faham bahawa fikiran-fikiran ini hanyalah sisa-sisa program lama. Ia seperti gema dari masa lalu. Jangan bergaduh dengannya. Jangan cuba menindasnya. Hanya perhatikan ia, sama seperti anda memerhatikan awan yang lalu di langit. Anda adalah langit, bukan awan, kekal berlabuh dalam kesedaran anda yang luas. Setiap kali anda kembali kepada kesedaran, anda sedang melemahkan cengkaman program lama dan membina laluan saraf yang baru. Epigenetik menunjukkan kepada kita bahawa keadaan dalaman kita seperti emosi dan kepercayaan boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan mengekalkan keadaan dalaman yang baru, keadaan kesejahteraan, kelimpahan dan keutuhan, anda secara harfiah menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengubah biologi anda dari dalam ke luar. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Anda tidak cuba untuk membuat sesuatu berlaku. Anda hanya perlu kekal dalam keadaan baru ini sehingga ia menjadi keadaan dominan anda. Dan realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain untuk berubah dan mencerminkannya. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan ini, tetapi ia sebenarnya adalah satu permulaan yang baru untuk anda. Mari kita simpulkan mesej terasnya. Hentikan pencarian di luar diri anda. Hentikan perjuangan untuk menjadi lebih baik, lebih suci atau lebih tercerahkan. Anda sudah pun menjadi semua itu. Anda bukanlah watak yang cacat cela dalam sebuah cerita yang perlu diperbaiki. Anda adalah kesedaran yang sempurna dan utuh yang sedang bermimpi dan mengalami cerita tentang seorang insan. Seluruh kuasa anda terletak pada anjakan identiti ini. Apabila anda tahu bahawa anda adalah kesedaran, medan segala kemungkinan, anda tidak lagi beroperasi dari sudut pandangan kekurangan. Anda tidak lagi cuba menarik sesuatu ke dalam hidup anda. Sebaliknya, anda memilih dari dalam diri anda. Anda memutuskan versi realiti yang mana yang ingin anda hidupi. Dan kemudian anda menjelmakan keadaan perasaan realiti itu seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah cara alam semesta berfungsi pada tahap kuantum. Mekanisme perubahan bukanlah melalui usaha keras, tetapi melalui penyerahan diri kepada kebenaran tentang siapa diri anda. Panggilan terakhir saya untuk anda adalah ini. Mulai hari ini, hentikan semua usaha untuk mencari atau menjadi. Sebaliknya, amalkan satu perkara sahaja. Mengenali kesedaran yang sentiasa ada di sini. Jadikan ia rumah anda.
Bersemayamlah di dalamnya. Dari ruang keutuhan ini, nyatakan dengan jelas realiti yang anda pilih. Rasakannya. Terimalah ia sebagai kebenaran semasa anda. Kemudian lepaskan dan biarkan medan kuantum menguruskan butirannya. Anda bukan lagi mangsa keadaan. Anda adalah pencipta realiti anda. Kerana anda bukan berada di dalam realiti, anda adalah realiti itu sendiri.